Okey, kenapa buat Amway sedangkan kami dah ada 6 minimarket lah di Kuala Nerang. Zee nak interview seorang leader yang mana dia ada bisnes kedai runcit lebih daripada satu kedai runcit. Tapi kenapa dia buat Amway? Okey, jom Suzy bersama dengan Kak Fiza kita. Okay, Kak Fiza boleh tak kongsikan dengan Suzy kenapa Kak Fiza masih lagi buat bisnes Amway sedangkan Kak Fiza dah ada bisnes dan dah ada income dah? Okey, sebelum tu Kak Fiza share sikit lah. Kak Fiza buat Amway sejak 2019. 2019 maksudnya sebelum PKP, lepas tu PKP. Okey, kenapa buat Amway sedangkan kami dah ada 6 minimarket lah di Kuala Nerang. Sebab apa? Waktu PKP. Waktu PKP maksudnya bisnes kedai runcit kami tu memang tak boleh beroperasi lah. Maksudnya bila tak operasi tak ada lah income. Tapi dalam Amway walaupun kita tak ada kedai yang buka, tapi Amway adalah satu bisnes yang orang kata apa, yang kukuh, dia tetap berjalan macam biasa. So kita boleh buat online lah. Daripada situ saya boleh buat comparison bisnes kedai runcit dengan bisnes Amway. Dari situ kita nampak lah bisnes Amway ni sangat bagusnya, walaupun kita dalam apa jua keadaan pun dia tetap berjalan macam biasa. Dan income dia semakin naik. Dan dia adalah bisnes networking. So Yang bestnya dia tak perlukan modal, betul tak Amway ni? You bayangkan modal tu bukannya puluhan, mesti jatuh lebih kurang ratusan ribu, betul. Tapi dalam bisnes Amway ni berapa modal Kak Fiza mula? okey, kalau ikutkan, kalau kita ada kedai runcit ataupun minimarket lah, kita kata minimarket, dia memerlukan modal, suntikan modal tambahan untuk kita nak besarkan bisnes kita. Tapi dalam Amway dia hanya berbekalkan RM60 saja. Bila banyak orang guna barang dan banyak kita bagi peluang kepada orang, lagi besar income kita. Itu beza dari bisnes konvensional dengan bisnes Amway. Okey, so anda dapat sesuatu, jangan lupa follow je Suzy. Okey.